Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Nama diberi Nurfaya Badrina binti Abdullah. Saya bersekolah di Sekolah Menengah Agama Datuk Kelana Petra Makmur. Kod sekolah saya ialah NFT 4003. Berdasarkan novel yang telah saya baca, iaitu novel Jangan Kacau Aku Boleh Tak? Karya Aidil Ghazali. Novel ini bertemakan tentang persahabatan antara Ehsan dan juga Dahlia yang pantang berjumpa antara satu sama lain. Jika berjumpa saja, mesti ada pergaduhan yang terjadi antara mereka. Senang diperkatakan umpama anjing dan kucing. Jika berjumpa saja, pasti bergaduh. Ehsan merupakan seorang atlet Muay Thai yang gigih berusaha demi membanggakan ibunya. Namun, satu tragedi telah berlaku membuatkan Ehsan kehilangan ibunya buat selama-lamanya. Hidupnya tidak lagi berarah, dunianya terasa gelap umpama bumi tanpa sambaskara. Sampailah satu masa, tingkap bilik Ehsan diketuk oleh seseorang, iaitu musuh ketatnya sendiri, Dahlia. Niat Dahlia hanyalah ingin membantu Ehsan agar keluar daripada masalahnya. Namun, Ehsan menafikan bahawa dia sedikit pun tidak memerlukan bantuan daripada Dahlia. Namun, ketika peluang terakhir menjadi taruhan, akhirnya Ehsan memilih untuk merasai kegembiraan buat dirinya untuk sekali lagi. Dengan bantuan Dahlia, hatinya kembali pulih dan dirinya kembali kuat seperti sedia kala. Akhirnya, hubungan antara Ehsan dan juga Dahlia pada awalnya yang begitu renggang, kini menjadi erat bagai isi dan kuku. Bagi Ehsan, tanpa kehadiran Dahlia pada waktu itu, mungkin hidupnya kekal terperuk dalam kegelapan. Izinkan saya menutup bicara ini dengan serangkap pantun. Andai patah sayap Raja Wali, bertongkat jua hamba kemari. Andai bicara mengguris hati, maaf dipinta mengundur diri. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.